Sama ada lawatan itu oleh Obama, oleh Joe Biden, oleh Antony Blinken, ataupun oleh Trump, ataupun ke depan ini siapa yang akan menjadi Presiden Amerika, boleh jadi Zohran Mandani ataupun sesiapa, sukar untuk kita mengatakan bahawa di bawah Presiden berikutnya, mereka akan jauh lebih baik dalam usaha penyelesaian mereka dalam konflik di Palestin ini. Negara akan menyambut kehadiran pemimpin-pemimpin dunia dan juga pemimpin-pemimpin serantau bersempena dengan ASEAN Summit ataupun sidang kemuncak ASEAN yang akan diadakan di Kuala Lumpur bermula daripada 26 Oktober ini. Dan sudah pastinya menjadi perbincangan kepada rakyat Malaysia pada ketika ini ialah kehadiran Presiden Donald Trump daripada Amerika yang menimbulkan bantahan daripada sebahagian rakyat Malaysia, bukan sekadar kepada negara Amerika itu yang dikatakan terlibat dengan membantu Israel melakukan genosid di Gaza, tetapi juga terhadap sikap kerajaan yang dianggap oleh sebahagian pihak sebagai tidak prihatin terhadap apa yang berlaku yang masih lagi belum selesai di Gaza ataupun di Timur Tengah itu, tetapi sensitiviti itu tidak diambil kira dengan menjemput Presiden Donald Trump. Maka sejak beberapa hari yang lalu kita lihat di Kuala Lumpur sudah mula adanya protes-protes jalanan, sama ada secara demonstrasi ataupun melalui perarakan kenderaan dan sebagainya, yang menunjukkan bantahan mereka kepada kehadiran Presiden Donald Trump. Dan bagi kita bahawa sebagai sebuah negara yang demokrasi mengamalkan kuluhuran undang-undang, demokrasi dan sebagainya, maka menjadi hak kepada rakyat ataupun kepada mana-mana pihak untuk berhimpun, menyatakan protes dan sebagainya, dan juga menjadi tanggungjawab kepada pihak keselamatan, pihak polis dan sebagainya untuk mengawal sebarang protes dan sebagainya agar ianya terkawal dan memenuhi kehendak sebuah negara yang sentiasa memastikan keselamatan dan keamanan buat rakyat dan juga tetamu-tetamu. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut kepada perbincangan berkait dengan Donald Trump, Malaysia, ASEAN dan juga Gaza ini, sehingga boleh kita membuat kesimpulan keperluan untuk beliau hadir ataupun tidak perlu itu, maka kita perlu lihat kepada 3 perkara untuk kita bincangkan pada hari ini. Itu yang pertamanya berkait dengan rekod-rekod kehadiran pemimpin-pemimpin dunia ke sidang kemuncak ASEAN sejak sekian lama, dan juga berkait dengan keperluan ASEAN untuk menjemput pemimpin-pemimpin luar daripada ASEAN untuk hadir ke rantau tersebut. Dan yang ketiganya berkait dengan sikap Donald Trump ataupun Amerika itu sendiri dalam apa yang kita sebutkan sebagai menjadi punca kepada wujudnya kekacauan, genosid, pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa sebagaimana yang berlaku di Gaza dan sebagainya. Kita pergi yang pertama dahulu. Untuk tempoh lebih 10 tahun yang lalu, kita lihat kehadiran Presiden Amerika ke sidang kemuncak ASEAN berlaku secara konsisten, tetapi tidak semestinya dihadiri oleh Presiden negara tersebut. Kalau kita lihat yang terakhir ini, Presiden Obama telah pun hadir ke sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 2015. Begitu juga pada tahun 2016 beliau hadir sidang kemuncak ASEAN yang diadakan di Laos pada ketika itu. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2017, ketika mana Filipina menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN, Presiden Donald Trump hadir ke sidang kemuncak ASEAN pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, 2019 dan juga sebelum daripada COVID, kebanyakan wakil daripada Amerika adalah Vice President. Sama ada pada tahun 2018 di Singapura, itu Vice President kepada Donald Trump. Kemudian pada tahun 2019 juga, Amerika tidak menghantar Presiden ataupun Vice President, hanya menghantar Security Advisor to President yang levelnya boleh jadi sekitar bertaraf menteri sahaja, yang semua itu menggambarkan sikap Amerika kepada negara tuan rumah pada tahun tersebut. Kemudian kita ketahui 2020-2021 berlakunya COVID-19, yang mana ketika itu Brunei, salah satu daripada negara yang menjadi tuan rumah, sidang kemuncak hanyalah berlaku dalam bentuk virtual, bukan secara bersemuka. Dan pada tahun 2022, ketika mana Cambodia menjadi tuan rumah, Presiden Joe Biden hadir secara rasminya ke Cambodia. Dan pada tahun 2023, ketika mana Indonesia menjadi tuan rumah, Amerika hanya mewakilkan Vice President, iaitu Kamala Harris, untuk hadir pada tahun 2023. Kemudian pada tahun lepas, ketika mana Laos menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN, Amerika mewakilkan menteri luarnya ataupun usaha luarnya, iaitu Antony Blinken, untuk hadir. Dan pada tahun ini, 2025, dikatakan sehingga saat ini bahawa Presiden Donald Trump sendiri akan hadir. Jadi menunjukkan bahawa 3 ataupun 4 presiden terakhir Amerika, iaitu daripada Obama kepada Donald Trump, kepada Joe Biden, kemudian kembali kepada Donald Trump, keempat-empat mereka, walaupun Trump itu adalah orang yang sama untuk 2 penggal yang berbeza, telah pun hadir ke sidang kemuncak ASEAN, walaupun tidak setiap tahun mereka menghadirinya. Tetapi sudah menjadi tradisi kepada Amerika sejak mutakhir ini bahawa setiap kali sidang kemuncak ASEAN mesti ada wakil daripada negara mereka, setidaknya bertaraf menteri luar. Walaupun ada satu kes yang ganjil, iaitu di Bangkok, Thailand, dia hanya menghantar penasihat pertahanan semata-mata. Kemudian kalau kita lihat di sini, selain daripada Amerika, ASEAN juga mempunyai rakan dialog
yang lain. Yang lebih awal daripada itu, kalau kita lihat, dialah Australia menjadi rakan dialog kepada ASEAN sejak tahun 1974. Antara negara terawal menjadi rakan dialog kepada ASEAN. Kemudian daripada itu, New Zealand pada tahun 1975. 1977 banyak negara yang menyertai jadi rakan dialog ASEAN antara Jepun dan juga Amerika. Kemudian China pada tahun 1996, Korea Selatan tahun 1989, India tahun 1992. Kemudian daripada itu Rusia pada tahun 2010 secara rasminya. Kemudian Kanada, EU, UK dan sebagainya menjadi rakan dialog kepada ASEAN untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi ini adalah sebahagian besar negara-negara yang dianggap sebagai rakan dialog kepada ASEAN, iaitu mereka adalah luar daripada ASEAN tetapi telah pun dijemput untuk menyertai pelbagai mesyuarat-mesyuarat rasmi yang fokusnya adalah terhadap kestabilan politik, keselamatan, ekonomi dan sebagainya, melibatkan kerjasama di antara mereka dengan negara-negara ASEAN. Dan yang terbaru ini, ASEAN juga mempunyai partner baru di kalangan anggota negara-negara GCC, Gulf Cooperation Countries, seperti Qatar, UAE, Bahrain, Saudi, Oman dan juga Kuwait. Kemudian untuk sidang kemuncak pada kali ini juga, katanya kita akan dihadiri oleh dua negara baru yang belum lagi bertaraf apa disebut sebagai ASEAN Dialog Partner, tetapi negara yang agak signifikan kepada politik dan ekonomi dunia pada ketika ini, iaitu Brazil dan juga South Africa akan menghantar presiden mereka untuk hadir ke sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur. Boleh jadi ke depan ini Brazil dan South Africa akan turut serta menjadi dialog partner kepada ASEAN, kita tidak pasti, tapi pastinya dua negara itu dianggap sebagai sebuah negara membangun baru yang turut memberi impak kepada ekonomi, yang mana mereka antara negara-negara awal yang turut serta di dalam BRICS, pertubuhan yang di dalam itu juga adanya India, China dan juga Rusia. Jadi ini gambaran yang perlu kita fahami bahawa menjemput ketua-ketua negara itu adalah satu perkara yang memang menjadi amalan kepada ASEAN setiap tahun di sidang kemuncaknya. Dan bagi negara Amerika, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada masanya diwakili oleh Presiden, ada masanya diwakili oleh Vice President ataupun Menteri Luar. Dan ASEAN juga menjemput Rusia yang dianggap boleh jadi sebagai kompetitor kepada Amerika. Tetapi Presiden Putin tidak pernah hadir dan setiap tahun Rusia hanya menghantar Menteri Luarnya hadir ke ASEAN. Kemudian China setiap tahun menghantar Premier atau bertaraf Perdana Menteri. Kalau kita lihat daripada 5 tahun terakhir ini, termasuk tahun lepas, dia sentiasa menghantar Premier Lee Keqiang yang hadir ke Kuala Lumpur, ke Cambodia, Laos, Jakarta dan sebagainya, wakili negara-negara tersebut. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita fahami, bahawa di sebalik ASEAN yang hanya mewakili 10 negara itu, ASEAN juga sejak tahun 1970-an secara aktif membuka hubungan dengan negara-negara luar bagi memastikan konteks ASEAN yang ada pada hari ini adalah menjadi sebuah pertubuhan yang bukan sekadar sesama mereka saja kerjasama, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara luar yang matlamatnya adalah untuk kebaikan ekonomi, keselamatan dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, perlu kita fahami bahawa kenapa ASEAN membuka kepada rakan dialog kepada pertubuhan tersebut. Kerana di sini bahawa kita perlu memahami bahawa ASEAN, walaupun pada awal penubuhannya dahulu disebut sebagai bertujuan untuk menghalang daripada gerakan komunis untuk masuk ke negara-negara yang menjadi pengasas kepada ASEAN pada peringkat awal itu, seperti Malaysia, Thailand dan sebagainya. Tetapi sejak daripada tahun 80-an dan ke atas, lebihnya ASEAN ini, ASEAN menunjukkan satu sikap bahawa kita tidak memihak dan kita tidak menjadi sekutu kepada mana-mana pihak dalam dunia pada ketika ini, terutamanya kuasa-kuasa besar. Walaupun ada negara-negara tertentu seperti Filipin selalu dikaitkan dengan Amerika, Cambodia selalu dikaitkan dengan China, tetapi secara rasminya tidak ada negara-negara ASEAN yang menjadi sekutu secara rasmi kepada mana-mana kuasa besar. Walaupun hubungan di antara Malaysia dengan China, Indonesia dengan China antaranya meningkat dengan begitu mendadak mutakhir ini sejak lebih daripada 16 tahun yang lalu sebenarnya, tetapi tidaklah memberi makna bahawa Malaysia adalah sekutu kepada China, kerana tidak ada sebarang ikatan secara rasmi dalam konteks seperti NATO, seperti mana-mana pertubuhan dalam dunia yang mengikat kita dengan mana-mana kuasa besar, ianya tidak berlaku di ASEAN. Maka dalam konteks kita tidak menjadi sekutu kepada mana-mana pihak itu, maka kita membuka secara bebas dan saksama kepada kedua-dua pihak, ataupun 3 pihak, ataupun 4 pihak, sama ada Australia, New Zealand yang dekat dengan kita, ataupun Korea, Jepun dan China yang juga menjadi jiran kepada ASEAN, ataupun negara-negara yang jauh daripada kita, termasuk India, walaupun tidaklah jauh sangat di Asia juga, tetapi Rusia, UK, Kanada dan juga Amerika. Kerana apa? Di situ adanya imbangan yang menunjukkan sikap ASEAN, yang perlu kita terima hakikat bahawa di sini bahawa ASEAN adalah rantau antara yang paling aman di dunia, yang perlu kita kekalkan dalam konteks nak memastikan kestabilan dan juga economic growth akan berlaku di rantau ini. Dan kalau kita lihat sejak daripada Perang Dunia Kedua lagi,
Tiga lokasi terpanas yang sentiasa menjadi perhatian kepada dunia, iaitu yang pertamanya Eropah, menjadi perebutan sesama kuasa-kuasa barat untuk menjadi dominan di rantau tersebut, menjadi punca kepada Perang Dunia Pertama. Malah lebih awal daripada itu adanya perang 30 tahun di Eropah sesama mereka. Kemudian Perang Dunia Kedua juga berlakunya di antara kuasa-kuasa Eropah, terutamanya di antara Jerman dengan Britain, Perancis dan sebagainya, begitu juga dengan Rusia. Kemudian yang keduanya adalah lokasi di Timur Tengah, yang mana di situ lokasi yang sangat strategik sejak berzaman-zaman lamanya menjadi perebutan kepada kuasa-kuasa besar dunia sama ada Rom, Parsi dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah rantau Asia Pasifik ini, sama ada di Asia Timur yang melibatkan China, Korea dan juga Jepun, ataupun rantau Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat dalam Perang Dunia Kedua, rantau ini juga menjadi rebutan bila mana munculnya kuasa timur, iaitu Jepun, yang memulakan satu penjajahannya menguasai negara-negara di Asia Pasifik ini, utamanya di China, di Malaysia, Indonesia, Myanmar dan sebagainya, yang menjadi satu pertembungan kepada kuasa-kuasa barat yang sudah pun lama bertapak berabad-abad lamanya di Asia Tenggara dan juga di Asia Timur. Jadi ini tiga lokasi panas di seluruh dunia sejak zaman berzaman, iaitu di Eropah kita sebutkan tadi, dan yang keduanya di rantau Timur Tengah, dan yang ketiganya adalah di rantau Asia ini, terutamanya Asia Tenggara. Tetapi Alhamdulillah, mutakhir ini kalau kita lihat sejak lebih daripada 40 tahun yang lalu, rantau Asia Tenggara daripada tiga-tiga itu adalah rantau yang paling aman. Dan inilah yang perlu dipertahankan oleh pemimpin ASEAN yang ada pada hari ini. Sama ada pengurusinya ketika ini Malaysia, ataupun tahun berikutnya boleh jadi Filipin, ataupun sebelum daripadanya Laos dan sebagainya. Semua pemimpin ASEAN sentiasa bersepakat untuk memastikan kestabilan dan keamanan rantau tersebut. Maka salah satu daripada strateginya ialah membuka kepada dialog partner ataupun rakan-rakan dialog yang melibatkan pelbagai. Walaupun kita mengatakan bahawa mereka bukan anggota rasmi ASEAN kerana secara geografinya mereka tidak di sini, tetapi kesemua negara-negara tersebut ada kepentingannya terhadap ASEAN dan ASEAN ada kepentingannya terhadap mereka. Akses kepada perdagangan, akses kepada imbangan keselamatan dan sebagainya, yang menyebabkan kita tidak terikat dengan blok kiri ataupun blok kanan ataupun mana-mana blok dalam dunia ini, menyebabkan imbangan itu berlaku, menyebabkan kita akan sentiasa berada dalam situasi yang lebih stabil dan juga selamat. Itu nombor satu yang perlu dipertahankan. Dan kita juga perlu tahu bahawa dalam konteks kita di ASEAN ini, setidaknya ada dua negara ASEAN berada dalam top 10% negara paling selamat ataupun paling aman di dunia. Dengan Singapura berada di kedudukan ke-8 dan Malaysia berada di kedudukan ke-12 ataupun 13 dalam apa yang disebut sebagai Global Peace Index. Dan perkara ini perlu dipertahankan dan dilebarkan ke negara-negara jiran, terutamanya ke Thailand, ke Indonesia dan juga Filipina dan lain-lain. Kerana daripada situlah, bila mana wujudnya kestabilan dan keamanan di rantau tersebut, maka barulah kita boleh bercakap soal ekonomi, soal perdagangan, teknologi dan sebagainya yang akan dipertingkatkan di rantau ini. Begitu juga dengan soal pendidikan, budaya dan sebagainya yang perlu kita raikan dan kita pertahankan dalam konteks kita di rantau ASEAN tersebut. Jadi sikap ASEAN yang membuka kepada dialog partner ini sangat penting sebenarnya untuk sama-sama kita fahami sebelum kita pergi lebih lanjut membincangkan konteks dunia yang lebih luas. Maka mempertahankan kestabilan, apa yang disebut sebagai soal keselamatan dan keamanan di ASEAN itu adalah satu perkara yang paling utama, dengan memastikan bahawa tidak wujudnya mana-mana kuasa besar dunia yang menjadikan rantau ASEAN ini sebagai rantau untuk mereka bersaing dengan kuasa lain, yang akhir sekali wujudnya perang proksi sebagaimana berlaku di Timur Tengah, berlaku di Eropah, di Afrika dan sebagainya, yang akhir sekali mereka itu berada jauh daripada kita, tetapi bahana daripada ketidakstabilan itu akan ditanggung oleh warga negara yang berada di Asia Tenggara ini. Itu perkara yang tidak akan kita benarkan. Maka menarik mereka untuk menjadikan rantau ini rantau penting buat mereka dan juga penting kepada kita adalah satu perkara yang penting dan akan tetap berlaku di bawah negara mana sekalipun yang akan mempengerusikan ASEAN dan di bawah Perdana Menteri mana sekalipun yang akan menggantikan Perdana Menteri Malaysia yang ada pada ketika ini. Maka sikap itu, polisi itu tidak sesekali akan berubah. Itulah yang berlaku selama ini, baik di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun sebelum daripada ini Datuk Seri Ismail Sabri, Tan Sri Mahyudin Yassin, Datuk Seri Najib, Pak Lah dan sebagainya. Itulah polisi yang Malaysia amalkan dan pertahankan bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di ASEAN. Itu perkara yang kedua untuk kita fahami. Dan yang ketiganya dalam konteks Donald Trump yang menjadi kemarahan pada ketika ini. Kita fahami bahawa memang benar Donald Trump adalah satu pemimpin Amerika antara yang paling agresif dalam mempertahankan Israel dan dalam mempertahankan tindakan-tindakan yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Kita lihat pada tahun 2017, 2018 ketika mana penggal pertama beliau menjadi presiden. Secara jelas beliau menyebut pengiktirafan Amerika secara rasmi terhadap Bukit Golan, yang secara jelasnya juga di bawah undang-undang antarabangsa, ianya bukan milik Israel. Dianggap sebagai tanah jajahan Israel yang ianya adalah milik Syria, yang belum diselesaikan isu tersebut.
Begitu jugalah dengan apa yang disebut sebagai Jerusalem yang diiktiraf oleh Donald Trump sebagai ibu negara Israel. Sedangkan melalui perundangan antarabangsa, PBB dan sebagainya tidak pernah pun bersetuju untuk menjadikan Jerusalem sebahagian daripada Israel. Tapi beliau tetap melakukannya. Begitu juga lah dalam konteks yang lain. Sebelum ini kita perbincangkan bagaimana dia cuba untuk menjadikan Greenland sebahagian daripada Amerika secara joke ataupun secara serius, mengatakan Kanada adalah negeri ke-51 Amerika, kemudian terlibat dalam campur tangan di Panama untuk mengarahkan Panama mengeluarkan syarikat-syarikat daripada negara yang Amerika tidak suka daripada menerima kontrak menguruskan pelabuhan dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang terlalu jelas di bawah pentadbiran Donald Trump, penggal pertama ataupun penggal kedua. Dan dalam konteks yang lebih berbahaya adalah yang terkini dan berkait dengan apa yang berlaku di Gaza. Walaupun berulang kali dia menyebut bahawa jika dia menjadi presiden kali kedua ini, dia akan segera menghentikan perang yang berlaku di Gaza tersebut, genosid yang berlaku di Gaza tersebut, walaupun dia tak sebut istilah genosid. Tetapi apa yang berlaku di sebalik dia berusaha, bila mana Israel menuntut senjata dengan jelas, Trump mengakui dia sentiasa memberi senjata yang diperlukan oleh Israel untuk membunuh mereka yang berada di Gaza. Dalam konteks yang lebih luas, yes, memang Trump adalah pemimpin yang paling agresif dan paling menyokong jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Bahkan beliau sendiri sebenarnya boleh disabitkan dengan kesalahan melakukan jenayah perang. Itu hakikat yang berlaku. Tetapi di sebalik itu sebenarnya, sejak sekian lama sebenarnya Amerika, walaupun bukan di bawah Presiden Donald Trump, adalah sebuah negara yang menyokong Israel. Dan sebuah negara yang menjadi punca kepada penyelesaian konflik yang berlaku sejak tahun 1948 itu tidak pernah selesai. Kerana mereka sentiasa menyokong kehendak-kehendak Israel, sama ada di bawah presiden-presiden yang lain juga, yang menyebabkan penyelesaian yang telah pun digariskan sama ada oleh PBB, oleh pendamai-pendamai yang lain, sama ada Amerika sendiri sebagai mediatornya, ataupun Norway, Sweden yang menjadi mediatornya, ataupun mana-mana peace process ataupun dialog dan sebagainya, tidak pernah berjaya. Salah satu puncanya adalah disebabkan oleh Amerika sendiri. Kita lihat untuk yang terakhir ini, bagaimana dia mengatakan janjinya dalam ceasefire yang diumumkan di Mesir baru-baru ini, bagaimana bukan sekadar perang itu mesti dihentikan di Gaza, orang Gaza tidak boleh dipaksa keluar daripada tanah mereka. Bahkan juga Trump menjanjikan bahawa Israel tidak akan melakukan apa-apa untuk menjajah tebing barat. Tetapi kita lihat beberapa hari ini bagaimana Knesset, iaitu Parlimen Israel, meluluskan satu resolusi ataupun usul yang membenarkan Israel untuk mengambil alih tebing barat untuk menjadi sebahagian daripada wilayah Israel. Walaupun perkara ini tanpa mereka luluskan di Parlimen pun telah pun berlaku. Kita mengetahui sejak sebelum 2023 terdapat 700,000 buah rumah yang dibina secara haram di tebing barat yang jelas-jelas ianya bukan milik Israel. Itu secara jelas berlaku. Dan Joe Biden cuba untuk menentang perkara ini dengan mengenakan sanction kepada beberapa orang peneroka-peneroka ataupun individu yang begitu aktif melakukan pencerobohan terhadap tebing barat. Tetapi bila mana datang era Donald Trump, beliau melepaskan kelompok tersebut secara bebas boleh mengambil tanah-tanah milik rakyat Palestin. Itu belum dicerita dengan isu right to return sejak 1948. Tetapi tindakan Donald Trump ini tindakan yang sebenarnya berbahaya. Tetapi sebenarnya bukan sekadar Donald Trump. Di bawah mana-mana Presiden Amerika pun sejak daripada 1948 lagi tidak pernah berlaku penyelesaian tersebut. Kerana mereka sentiasa berada di bawah lobi-lobi Israel yang akan memihak kepada kehendak Israel berbanding kepada pihak Palestin. Walaupun kita lihat Amerika cuba untuk rasional beberapa kali. Pada tahun 1948, bila mana berlakunya kelulusan di pihak PBB, November 1947, memecahkan Palestin itu kepada dua negara. 56% menjadi Israel, manakala baki 43% begitu menjadi milik Palestin, dua negara. Menyebabkan berlakunya keganasan yang dilakukan oleh ejen-ejen paramiliteri Israel seperti Haganah, Irgun dan sebagainya, yang mula menghalau, membunuh, membakar kediaman-kediaman orang Palestin sehingga menyebabkan ratusan ribu sebelum berdirinya secara rasmi Mei 1948 negara tersebut, sudah pun ratusan ribu penduduk Palestin telah pun dihalau keluar daripada kediaman mereka, mendatangkan bantahan besar-besaran daripada pelbagai pihak, termasuk di Amerika sendiri. Dan ketika itu, Presiden Amerika telah pun membuat keputusan melalui Majlis Keselamatan PBB yang masih lagi awal pada ketika itu, untuk mendesak supaya PBB menggantung kembali apa yang disebutkan sebagai Resolusi 1947, iaitu menjadikan dua negara tersebut. Tetapi bila datangnya lobi-lobi daripada pelobi-pelobi Israel ini di Amerika, maka Presiden Amerika mengubah sikap dan meneruskan apa yang disebutkan sebagai pengiktirafan menjadi negara pertama yang mengiktiraf wujudnya Israel, iaitu sehari sebelum tertubuhnya negara itu secara rasmi pada 15 Mei tahun 1948. Begitu juga dengan apa yang berlaku 1967.
selepas daripada perang, begitu juga pada 1994, perjanjian Oslo dan sebagainya, sentiasa Amerika menunjukkan sikap yang berbeza. Kononnya, dialah sebagai penyelamat, tetapi dalam tempoh ini, kesemuanya Amerika tidak pun menjadi penyelamat kepada isu, penyelesai kepada isu, bahkan kehendak-kehendak Israel itu berganda-ganda lebih lagi dituruti oleh Amerika, yang menjadi punca kepada sebarang proses damai tidak pernah berjaya. Ini hakikat sebuah negara Amerika. Pertamanya kerana dia terlalu berkuasa. Yang keduanya kerana lobi Israel terlalu kuat berada dalam negara tersebut. Begitu juga lah dengan mutakhir ini, dengan plan perdamaian yang kononnya istilahnya perdamaian, tetapi yang kita raikan kejahatan senjata yang berlaku. Tetapi tetaplah wujud tindakan-tindakan yang memberikan satu impak yang negatif hari ini ataupun ke depan terhadap masa depan Palestin terutamanya, dan masa depan Israel itu sendiri yang tidak terjamin keselamatannya dan masa depannya disebabkan tidak ada satu usaha yang konkret untuk memastikan ianya diselesaikan bagi pihak Amerika. Itulah sikap Amerika sebenar yang kita kena faham. Dan dalam konteks ini, kalaulah kita menganggap bahawa Trump itu sebagai satu puncanya, ya memang benar Trump adalah puncanya, tetapi kita tidak boleh menganggap bahawa tanpa Trump, di bawah presiden-presiden yang lain, Amerika itu akan lebih baik. Tidak. Kerana apa? Polisinya sehingga ke hari ini adalah polisi yang bukan sekadar mesra kepada Israel, tetapi berlebih-lebihan menuruti kehendak-kehendak pelobi Israel berbanding dengan kehendak dunia keseluruhannya ataupun kehendak rakyat Amerika sendiri. Itu hakikat Amerika. Maka dalam konteks ini, berkait dengan lawatan ke Kuala Lumpur dan sebagainya, sama ada lawatan itu oleh Obama, oleh Joe Biden, oleh Anthony Blinken, ataupun oleh Trump, ataupun ke depan ini siapa yang akan menjadi Presiden Amerika, boleh jadi Zohran Mandani ataupun sesiapa, sukar untuk kita mengatakan bahawa di bawah presiden berikutnya mereka akan jauh lebih baik dalam usaha penyelesaian mereka dalam konflik di Palestin ini. Ini satu perkara yang kita perlu fahami. Tetapi dalam konteks ASEAN, dialog partner tadi, kita akan memahami bahawa kenapa ASEAN bersikap begitu. Tidak bermakna dengan ASEAN menjemput Presiden China untuk hadir ke sidang ASEAN, Presiden Putin untuk hadir ke sidang ASEAN, Presiden Trump untuk hadir ke sidang ASEAN, dengan makna bahawa kita bersetuju dengan mereka sepenuhnya. Begitu juga lah dengan kehadiran yang kita dipahami bahawa Perdana Menteri Kanada, begitu juga dengan Perdana Menteri Australia dan juga New Zealand akan hadir dalam sidang yang bermula pada 26 Oktober ini. Tidak juga bermakna kita sentiasa bersetuju dengan dasar luar mereka ataupun dasar dalam negeri mereka, tetapi ada keperluan-keperluan tertentu kepada kita untuk meneruskan polisi dasar yang mesra kepada dialog partner ini, yang boleh jadi akan diperluaskan lagi kepada negara seperti Brazil dan juga Afrika Selatan yang kita katakan akan hadir dalam sidang kali ini, ataupun mana-mana negara termasuklah Turki, Pakistan, Saudi dan sebagainya yang akan menjadi dialog partner seterusnya, yang akan terus menjadi satu polisi ASEAN ataupun strategi ASEAN untuk memastikan ASEAN centrality ataupun ASEAN yang sentiasa stabil itu akan terus dipertahankan dan dipertingkatkan, supaya perkara utama untuk perlu kita pertahankan ialah bagaimana keamanan di rantau ini tidak boleh diperjudikan dengan kita bersikap memihak kepada pihak A ataupun pihak B oleh mana-mana negara yang ada di dunia ketika ini, sama ada yang sedang bersaing dengan pesat, iaitu China dan Amerika pada ketika ini, yang menjadikan negara-negara kita yang di ASEAN yang 10 ini akan jadi 11 tidak lama lagi, campur dengan Timor Leste, diperjudikan dengan dijadikan proksi kepada mana-mana negara untuk setuju dengan sepenuhnya dasar mereka. Ianya tidak boleh dibenarkan sesekali berlaku di rantau ini. Maka kita perlu teruskan polisi yang digagaskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu sebagaimana Tun Abdul Razak, bagaimana Presiden Suharto dan sebagainya, yang mengasaskan polisi-polisi mesra kepada rakan-rakan dialog ini agar kita kekal menjadi negara yang stabil, rantau yang stabil, dan ekonominya akan terus pesat membangun di rantau ini. Dengan masa yang sama, dalam masa yang sama, tidak mengabaikan suara ASEAN terhadap apa yang berlaku di rantau-rantau lain. Kita kekal sebagai majoriti negara-negara yang ada di sini yang sentiasa memberikan sokongan kepada saudara-saudara kita di Palestin, yang sentiasa sepenuhnya ASEAN memberi sokongan kepada peace process ataupun ceasefire process, bantuan-bantuan kemanusiaan dan sebagainya, tidak sebagaimana rantau-rantau lain yang berpecah sikap di antara satu sama lain. Bukan kita nak compare, tetapi ini sikap ASEAN yang sebenarnya, walaupun kita berbeza dari sudut bahasanya, budayanya, agama dan bangsa dan sebagainya, kesatuan ASEAN itu adalah kesatuan yang paling mahal, yang sukar untuk diperolehi di rantau-rantau lain. Sebab itulah bekas Presiden atau bekas Isu Agung PBB menyebut selepas daripada EU sebagai regional organisation terbaik yang berada di dunia, maka organisasi serantau terbaik di dunia berada tempat kedua adalah ASEAN, kata beliau. Maka kita sebagai warga, sebagai rakyat yang bukan ahli politik,
yang bukan Perdana Menteri, yang bukan menteri-menteri yang berada di rantau ini, baik di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan sebagainya, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk sama ada menjadi check and balance, sama ada menjadi penyokong atau penentang kepada mana-mana tindakan kerajaan ini. Tetapi pokoknya, perjudikan keamanan di rantau ini sesekali kita tidak akan benarkan, di samping tegas dengan prinsip kita menolak jenayah perang yang dilakukan oleh sesiapa sahaja dalam dunia ini, mesti juga kita pertahankan. Terima kasih.